masak daging masak kicap. Bahan-bahan dia adalah daging, bawang merah, bawang putih, halia, lada, dan kita ada kicap, sos lada putih, seasoning, sos tiram, sedikit kunyit, gula dan garam. Jom masak! Daging ini kita letak kunyit sedikit dengan garam dan kita masak ringan. Goreng sikit saja untuk melembutkan. Itu tip untuk melembutkan. Tapi tak boleh lama goreng. Sikit sahaja. Supaya dia lembut. Sebab putih, halia dan ni kita hiris-hiris ya. Kita tumis bahan-bahan tadi. Bawang pun dah kuning kemasan. Kita pun masuk daging. Daging kita nak kita tebuk tadi. Lada hitam, sos lada hitam dan kakao dulu. Lebihan kita goreng tadi, goreng daging tadi, air dia tu, so supaya jadilah kuah sikit. Kicap, nama pun masak kicap, so kena masuk kicap lah. Dua jenis kicap kalau boleh masuk, iaitu kicap masin dan kicap manis. Ada option garam secukup rasa, sikit gula. Kita gaul sampai mendidih. Mendidih, siap.